Okey, pernah tak anda tertipu dengan tanggapan pertama? Hari ini kita akan selami satu cerita, satu kisah yang mungkin akan ubah cara kita pandang orang lain di sekeliling kita. Cuma kita jujur dengan diri sendiri sekejap. Kita semua pernah buat, kan? Tengok orang dari luaran, terus kita buat kesimpulan. Tapi, macam mana kalau tanggapan kita tu salah sama sekali? Cerita ni mungkin akan buka mata kita luas-luas. Baiklah, kisah kita ni bermula di sebuah kampung yang aman damai. Nampak macam semuanya tenang, kehidupan berjalan macam biasa, tapi di sebalik ketenangan tu, ada watak-watak yang akan mengajar kita sesuatu yang sangat-sangat berharga. Pertama sekali, kita kenal dengan Adam. Budak ni mukanya sentiasa ceria dan ringan tulang betul. Tiap-tiap petang, tak payah suruh pun, dia akan pergi ke surau, bersihkan mana yang patut, ikhlas betul dia buat kerja. Kemudian kita ada Tok Imam, orang penting di kampung ni. Dia dihormati bukan sebab ilmunya saja, tapi sebab hati budinya tu. Tok Imam ni nampak sesuatu yang istimewa dalam diri Adam. Tapi dalam setiap cerita, mesti ada watak misteri kan? Dalam kampung ni watak tu ialah Pak Din. Jiran yang tak banyak cakap, muka pun asyik masam je. Tak ada siapa pun yang betul-betul kenal siapa dia. Keamanan dan ketenangan kampung ni nampaknya takkan kekal lama. Alam ada rancangan lain. Satu ujian akan datang dan dalam ujian itulah akan terungkap satu kebenaran yang memang tak dijangka. Tiba-tiba entah dari mana, langit yang tadinya cerah biru terus jadi kelabu. Angin mula bertiup kencang, pokok-pokok bergoyang kuat. Lepas tu, hujan turun. Bukan main lebat lagi, macam nak tenggelamkan satu kampung. Tengah-tengah ribut tu, tiba-tiba kedengaran satu bunyi yang sangat kuat. Gedebuk, bunyi dahan besar patah dan menghempap sesuatu dengan kuat. Bunyi tu datangnya dari arah surau. Esok paginya, bila ribut dah reda, Adam dan Tok Imam terus ke surau. Ya Allah, luluh hati mereka bila tengok keadaan surau kesayangan mereka. Bumbungnya berlubang besar, habis basah kuyuk permadani tempat mereka solat. Tok Imam mengeluh panjang. Aduh, Adam, macam mana kita nak baiki ni? Duit tabung surau manalah cukup. Risau betul riak muka Tok Imam masa tu. Dan inilah realiti yang mereka kena hadap. Duit untuk baiki, kosong. Ringgit Malaysia, kosong. Nak mula dari mana pun tak tahu. Memang buntu. Tapi orang kata bila kita rasa dah gelap sangat, masa itulah akan muncul cahaya kan? Dan cahaya kali ini datang dari satu arah yang tak siapa pun pernah terfikir. Cuba bayangkan, muka Adam dengan Tok Imam masa tu. Terkejut, hairan, macam tak percaya. Tiba-tiba, depan pintu surau, berdiri Pak Din. Ya, Pak Din yang muka masam tu, dengan tukul di tangan, bawa sekali kotak peralatan dia. Dia tak cakap banyak pun, cuma 2 perkataan je keluar dari mulut dia. Saya baiki. Ringkas, tapi 2 perkataan tu cukup untuk mengubah segalanya. Dekat sinilah rahsia Pak Din terbongkar. Rupa-rupanya dia ni seorang tukang kayu yang sangat mahir. Selama 2 hari, dia tak berhenti kerja, panjat bumbung tu, bertukang. Dan Adam pula jadi pembantu setia dia, tolong apa yang patut. Dan hasilnya, wah, memang luar biasa. Bumbung surau tu bukan setakat elok balik, tapi nampak lagi kukuh, lagi cantik dari dulu. Surau tu seolah-olah hidup semula, hasil kerja tangan seorang lelaki yang selama ni orang salah sangka. Tapi kan, cerita ni bukan pasal bumbung surau je sebenarnya. Ia lebih mendalam. Ia tentang harta kita yang kadang-kadang perlu dibaiki. Tentang cara kita pandang orang lain yang perlu diubah. Ada hikmah yang jauh lebih besar di sebalik semua ni. Sambil Tok Imam pandang bumbung yang dah elok tu, dia pun cakap pada Adam, ingat Adam, pertolongan Tuhan tu boleh datang melalui sesiapa saja. Walaupun dari orang yang kita langsung tak sangka. Mendalam betul nasihat tu. Dan petang tu, ada satu lagi keajaiban berlaku. Untuk pertama kalinya, Pak Din tak lagi duduk seorang diri di rumah. Dia masuk ke dalam surau yang dia baiki tu dan solat berjemaah dengan semua orang kampung. Perbuatan dia dah runtuhkan dinding prasangka dan bina satu jambatan baru. Jadi soalan terakhir untuk kita renungkan bersama, siapakah Pak Din dalam hidup kita? Siapa agaknya orang yang kita dah pandang serong, yang kita dah hukum dalam hati kita sebelum kita betul-betul kenal dia? Mungkin hari inilah masanya untuk kita mula melihat dengan mata hati, bukan sekadar dengan mata kasar.